Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Apa khabar anda semua? Okey, untuk video kali ini kita teruskan dengan video motor QJ Motor Ford Blast 350. Main skuter mat. Okey, antara first riding bawa dari rumah balik dari kedai bawa balik rumah. So ni baru ni lah bawa pusing-pusing lah. Jadi macam biasa officially punya route kita akan masuk WCE dengan SKVE lah. Tempat biasa buat review lah. Senang lah. Okey, terpaksa pegang pakai tangan sebab tak buat tak pasang lagi dekat side mirror punya mount ni. Biasa saya pasang tu. Lagi bawa skuter tak susah kalau pegang pakai tangan sebab tak ada nak tarik clutch. Tak ada ngarut. Dia pakai apa, gimbal yang kecil ni, so senang sikit lah. Jadi nak alih belah mana boleh alih, tapi ni 360 tak kisah, cuma boleh pegang depan atau belakang lah. Tiba nak letak depan sini ke kan, tiba nak bawa sikit ke, boleh lah, selagi terpegang kan. Alright, sekarang ni pun dalam proses break-in lagi. Mileage pun bawah 100 lagi. Jadi ni lah, masih bawa dalam keadaan yang cermat. Dah terpulang lah cara masing-masing. Ada orang keluar kedai dah terus test top speed kan. Macam saya tak adalah sampai terlalu beria sangat kan, bawa apa ikut manual tu. Tapi kalau boleh buat, kita buat lah kan. Ada masa buat. Kalau dah memang jenis kalau ulang alik pergi kerja tu, kena pula dah bangun lambat, nak bawa 80. Mana mahunya. Memang dia papar lah jawabnya. Okey, apa yang feel yang first yang saya boleh cerita berkaitan dengan Forest ni. First lagi kita mestilah cakap pasal dia punya ni lah, macam mana respon bawa tu kan. So far tak ada rasa benda yang macam pelik-pelik, semua smooth saja. Bunyi enjin pun lembut, tak ada bunyi yang pelik-pelik. Lepas tu apa, tadi ada macam bila macam jalan bumping sikit, ada macam bunyi pelik sikit. Saya tak tahu pasal tadi ada lori dekat dengan saya. Saya tak tahu tu lori yang bunyi ke atau motor saya yang bunyi. Sekejap lagi ada jalan bumping, kita try lah tengok dengar macam mana, ada bunyi je tak ada. Okey, tu first lah. Lepas tu sitting position, standard skuter. Okey, tempat nak pijak tu ada 2 step lah, untuk kaki ke depan dengan kaki kita lurus lah. Yang ketiga, seat dia memang lembut gila lah. Serius, memang span tebal. Kalau ada orang tak syukur kat tebal ni, tak tahu lah. Dia nak tebal macam mana lagi tak tahu. Okey, dari tepi nak tebal macam mana lagi pun tak tahu lah kan. Cuma saya ni tinggi, jadi 170 ke atas. Cuma rasa dia punya backrest dia tu kat buntut ni memanglah selesa, sedap. Cuma kalau macam saya ni sebab tinggi, saya rasa kalau di belakang sikit lagi sikit lagi lah dia ngam lah kalau tanya saya lah kan. Okay, harap sound clear. Pasal mic ni ikut video saya test sebelum ni, ada gangguan sikit punya angin. Kalau pakai open face langsung tak boleh pakai, memang bunyi angin kuat gila. Kalau yang full face ni, sebab tu saya terpaksa pakai helmet full face lah. Kalau ikutkan bawa skuter ni, tengoklah
saya terpakai kot full face kan. Tapi disebabkan nak recording kan, nak ada bunyi kan, terpaksa buat ni lah macam ni. Alright, buat ada tepi. Dari segi tayar pun tak ada rasa yang macam pelik-pelik kan. Tengok bunga tayar dia cantik. Brand CST. Okay, nak try ni ada dengan bunyi tak. Jalan ni ada bumping sikit. Balon. Oh, tak ada bunyi apa-apa. Jadi mana tadi yang saya dengar bunyi tu, yang bunyi lori tu lah. So tadi bumping, suspension lembut, function dengan baik. Untuk buat masa ni lah. Sebenarnya selalunya lah kilang ni kalau dia buat cukup lah untuk apa, level kita ni lah bawa sebenarnya kan. Tapi itulah, kadang tu tak pasti, kenapa orang rasa tak cukup kan. Saya tak tahulah ya, sebab saya kebiasaannya memang bawa riding seorang. Saya tak bawa couple kan, atau ada pillion. Mungkin kat situ berbeza lah dia punya feel tu kan agaknya. Tapi sempat tadi dia belik manual. Sebenarnya dia ada 5 step, boleh adjust dekat dia punya spring tu lah. Jadi itu tak tahu dia akan efek dari segi dia punya rebound ataupun soft hard tu, saya tak baca pula detail. Tapi dia ada 5 step lah, boleh adjust dia punya itulah exhaust belakang. Lain-lain tak ada apa nak komen. Nanti saya macam biasa lah, saya akan buat video full review yang sedetail boleh, yang saya ni lah, yang saya boleh sampaikan lah. Dan video tu biasa memang panjang sikit lah, mungkin makan 20 minit 30 minit kan, pasal saya cuba cerita apa yang saya tahu dan apa yang ada kat motor ni semua lah. Okay, selain tu overall motor ni pun masa tengok kat kedai pun apa ni lah, saya dah, yelah kita nak motor tu kita mesti pergi tengok dulu kan. Okay, layan lap sikit. Ni kalau ikut lilin ada lagi kat tayar ni kan, jadi man-man lah. Tak boleh nak push sangat, speed pun tak laju. Jadi setakat corner ni layan, tapi speed tak laju okey lagi, dia tak lari lah. Jalan pun bumping pun okey, boleh accept lagi. Tak ada apa. Biasa kita tu mesti kan tengok motor kan. Okey, nak cerita kenapa ambil ni, itu nanti mungkin kita buat video lain-lain lah. Cuma saya nak cakap dari segi inilah, tengok motor ni punya finishing lah. Kan kita kena bandingkan lah. Nanti kenapa orang cakap asyik nak banding, mestilah kena banding kan. Itu terpulang lah pada masing-masing buat video macam mana kan. Jadi kita bandingkan lah dengan brand-brand yang dah memang orang kata stable, terkemuka, digilai, diminati oleh peminat-peminat motosikal terpatah di Malaysia. Jadi kalau korang yang berminat, korang pergi tengok dulu motor kat kedai. Serius, finishing sama taraf, silap-silap lagi better lah. Memang cun-cun lah dia punya finishing dia, korang tengok. Tak menyesal lah. So saya tengok dia punya detailing kat apa ni motor, memang hati lah.
dia punya finishing tu dah tak, orang kata nampak lah apa, bukan yang cak yam lah, macam tu lah, lebih kurang senang nak cakap kan. Alright, rasa itu je lah video perkenalan dulu, nak cerita panjang pun macam tu lah. Apa yang saya boleh katakan buat masa ni itulah. So far bawa riding sedap je, selesa. Windshield depan ni bapak besar gila windshield. Lepas tu dia punya meter ni pun menarik lah, nak tengok dia adjust apa semua kan. Sonok kan tengok apa masa mula-mula tu orang tu ngajar, saya pun tak apa ni lagi, tak explore. Windshield dia besar, boleh naik turun auto. Kalau ikut sejak windshield auto ni dah berapa tahun dah, motor-motor daripada China dah bagi. Baru dalam tahun ni atau tahun lepas baru brand terkemuka follow, yang digilai ramai tu. Jadi itulah, dia jadi cepat benda tu, dia kena kejar sebab apa, bila China dah buat, motor China dah keluar, dia dah buat, jadi dia orang kena kejar. Kalau tak ada, dia macam ibarat kau jual motor zaman apa 90-an awal 20-an ni motor lah, masih lagi apa features yang apa ni. Okey, dekat depan ni ada jabatan mendaki tinggi. Kita try tengok maintain speed, tak ada apa ni, tak ada tambah throttle punya pulas. Nak tengok dia bawa macam mana. So dari 70 tadi dah 67, 66, 65, 66 balik. Okey, dia ni je lah, dia drop sikit lah, tak ada lose power lah. Ngam lah pasal dia walaupun single cylinder, tapi sebab cc dia besar kan, besar sikit, jadi dia ni lah, kuat sikit lah enjin dia untuk nak apa ni, mendaki. Alright. Okey, saja test pakai interface ni. Mode racing apa dia kata tadi. Macam ni lah, dia ubah pada pandang apa, dia punya skrip tu jadi macam ni. Lepas tu dia punya apa, RPM dengan kilometer tu dia sama besar lah. Kalau tengok dia punya tu numbering nya tu. So short sikit lah bila kau pulang RPM tu, dia ada nombor tu bergerak dengan apa, dia punya jarum dia tu pun nampak bergerak lah. Tapi yang jenis ni lah, digital punya jarum lah. Okey, selain tu cuma nak tambah sikit lagi berkaitan dengan braking dia. Untuk dekat bahagian brake depan ni, gear lever ni kan, rasa macam tarik tu agak ke dalam sikit. Saya tak sure lah motor saya saja ke atau memang semua motor sama ke. Minyak dalam okey penuh, cuma dia ke dalam sikit banding dengan brake sebelah kiri. Brake sebelah kiri tak ada kena tarik dalam sangat, dia sikit je. Tak sure lah pasal dia, pasal depan double disc ke memang macam tu kan. Tapi masa first service tu mungkin boleh bagi tahulah untuk check balik lah. Dia kalau ke dalam sampai kena kat apa, dia punya throttle grip ni tak ada, tapi dia kita bandingkan dengan sebelah kiri kan, dia agak ke dalam lah.
Itu saja. Hingga kita berjumpa pada video lain pada masa akan datang. Assalamualaikum and bye-bye.